salah satu golongan yang dapat nikmat bayangan arasy Allah di pada mahsyar. Siapa? Salah satu yang sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Sembunyi. Dan itulah sifat al-abrar. Sifat al-abrar langsung niatnya betul-betul 100% kerana Allah. Tidak ada sikit pun syirik. Apa dia kata? Bila dia bantu orang miskin, bagi makan orang miskin, apa dia kata? La nuridu jazaan, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak nak apa-apa balasan, walaupun balasan itu umum. Aku bagi beras, kamu bagi beras. Aku bantu kamu ketika kamu senang. Apa jenis balasan, dan walaupun sekecil balasannya seperti ucapan terima kasih pun aku tak nak. Susah nak jaga kan? Kita bantu orang, orang tak ucap terima kasih. Terasa tak? Dia ambil terus belah. Kita cakap tak? Ucaplah sepatah terima kasih je. Kan? Biarlah sikit beradab. Bercakap tu salah. Bercakap tu salah tak? Bila kita nak dia juga ucap terima kasih, tak ikhlas lah. Di mana tak ikhlasnya? Ada juga selain pada kerana Allah, kita nak orang ucap. Nak juga orang ucap. Walaupun terima kasih, tak ikhlas. Apa makna ikhlas? Betul-betul kerana Allah. Terima kasih pun aku tak nak. Sebab orang beriman dia berakal waras. Apa maksud akal waras? Antara ucapan terima kasih dengan balasan di sisi Allah, dia pilih yang mana? Jadi kalau manusia masih mengharap balasan, terima kasih pun dia nak, manusia ni tak ada nilai satu sen pun. Dia tolak yang Allah nak bagi, dia nak pujilah sikit kan. Tulislah hadiah dari si fulan.